Hari ni special episode kita nak buat resepi Chef Gordon Ramsay. First korang cairkan 1/3 cawan gula, tunggu sampai dia warna dark brown macam ni. Baru korang tambahkan 1 cawan air panas. Elok-elok ni memang panas. Lepas tu dia akan jadi caramel syrup macam ni. Actually resipi ni inspired daripada buku masak Uncharted by Gordon Ramsay. Okay, yang ni kita akan tambahkan 2,5 cawan tepung gandum, 1/3 cawan gula, and then 2 sudu kecil meat spice, 1 sudu kecil baking soda, 1/4 sudu kecil garam. Gaul-gaul baru korang tambahkan 200 gram butter. Yang ni pakai butter sejuk, korang gaul sampai dia sebati, and then tambahkan 3 biji telur. Gaul lagi sekali, baru kita tambahkan caramel syrup yang kita buat tadi tu lah. Cantik warna dia. Lepas tu gaul buat kali yang terakhir, and siaplah kita punya adunan untuk kita punya steam pudding ni. Korang letakkanlah acuan tray macam ni untuk bagi dia keluar bubble kat dalam, and then kita akan letak dalam steamer. I'm sorry Mr. Gordon, my oven is broken, so I'm using a steamer today. So kita steam selama 1 jam, and siaplah kita punya burnt sugar pudding ni. Boleh makan panas-panas, nak makan dengan ais krim vanila kat atas pun sedap juga. Korang boleh try buat kat rumah nanti. Dia punya wangi tu memang semerbak satu rumah. Selamat mencuba.